fil jannah wa qad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Mahasi Tuhan yang Maha Kuasa lagi serta tanpa kesalahan. Mahasi Tuhan yang telah menentukan manusia seluruhnya pasti menempuh kematian, supaya dapat dicuba dan diuji siapa saja antara manusia yang telah mengerjakan amal saleh dan membuat kebajikan. Maka segala amal bakti dan hasil dari pekerjaan mereka itu semuanya akan dapat dilihat satu persatunya pada hari yang sangat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap yang menyawa pasti akan merasai mati, dia akan dikeluarkan semula. Allah hidupkan kita supaya memikul amanah dan menjalankan kewajipan sebagai hamba Allah selama kita hidup di dunia. Kemudian dimatikan dan dimasukkan kita ke dalam tanah hingga keseluruhan yang hanya diketahui Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ketika malaikat Israfil diperintahkan meniupkan sangkakala yang pertama. Maka dihidupkan kita semula dengan serentak untuk dibawa kita ke hadapan mahkamah Rabbul Jalil. Di sana kita dengan amal dan perjalanan kita semasa hidup dunia akan diperiksa. Buruk dan baiknya semua akan dibicarakan untuk dihukum dengan pembalasan setimpal atau juri ganjaran yang adil dan saksama. Saudara, ketahuilah bahawa segala nikmat keseluruhan dunia telah hilang daripada saudara sekarang. Saudara telah masuk pada sebarang akhirat, tinggal di sini sehingga hari kiamat. Saudaraku, janganlah sekali saudara lupakan perjanjian pengakuan kita, iaitu masa di dunia, iaitu perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Bila akan malaikat yang Tuhan benar. Waqina adzabannar adzabannar sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua yang hadir dan mendoakan Allah. Sekiranya Allah ada, dan jika Allah ada termakan atau terminum, mohon dihalalkan. Semoga Allah ditempatkan dalam golongan orang-orang yang beriman. Kepada Encik Abdul Hamid bin Ali, semoga segala amal jariah dan kebaikan Allah di dunia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Oh, ya.